Ya. Ustaz, isunya ni isu chat free. Jadi Nabi SAW kata pasal wadu ini bukan film di umat. Benda ni disebutkan dan benda ni berlaku dalam masyarakat kita, tersebar chat free. Macam mana supaya orang muda ni faham? Baik. Sekarang ini anak 3 orang kafir pula. Nikah jangan beranak. Okey? Itu bukan seruan Islam. Isu seruan orang yang di luar agama Islam. Faham? Orang beriman dia ikut siapa? Nabi. Faham? Kalau tak ikut Nabi boleh masuk surga ke masuk neraka? Nabi kata kau ada inkahul waluda alwaduda. Kahwinlah kamu perempuan yang penyayang, yang banyak anak. Faham tak ni? Kenapa? Fa ini mukasir bikumul umam yaumul qiyamah. Kerana aku rasa bangga menjadi nabi yang paling ramai umat pada hari kiamat. Nah, okey. Adakah wajib beranak? Bukan. Sunat beranak. Faham lagi? Kerana dengan anak itulah menyambung kesinambungan nasab kita, antaranya kita tinggalkan nanti waladin salihin yad'ulah, anak yang mendoakan bagi kita. Okey. Jadi seruan Nabi ini ialah beranak. Faham? Kerana Nabi nak jadi Nabi yang paling ramai umat, lebih daripada umat Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam yaumul qiyamah. Kerana umat Nabi Ibrahim ramai, umat Nabi Musa ramai. Aku nak aku paling ramai. Kamu ramalkanlah anak. Jadi orang bukan Islam sekarang nak kurangkan anak sampai ada child free, tak payah beranak langsung kerana tidak ada masalah. Akhirnya kadang-kadang membawa kepada jadi kufur. Kerana apa? Kerana tidak yakin dengan Allah yang beri rezeki. Jadi kita orang beriman pilih jalan beriman, orang kafir pilih jalan kafir. Itu saja. Kita kena keras dalam benda ni. Allah sebut dah, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa nak beriman ikut orang beriman, siapa nak kafir ikut kafir, laknatullah. Faham? Tak boleh lembut-lembut dah. Dah dah. Konsep kita, konsep ini bawa oleh Nabi. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umat aku akan masuk syurga, termasuk hadis Terengganu ni, di Kedah. Malaikat umat aku tak mau dengar cakap aku. Soalan seterusnya.